100 gram gold premium yang tuan-puan kena bayar RM70 sahaja. Bayangkan tuan-puan, kalau setiap kali tuan-puan menabung, ada 1 gram tuan-puan keluarkan. Ada 1 gram tuan-puan keluarkan. Setiap 1 gram tu, satu keping kad tu RM15. Jadi tuan-puan keluarkan 10 kali, tuan-puan kena bayar berapa? RM150. Jadi yang mana lagi jimat? Tuan-puan keluarkan 1 gram ke atau tuan-puan keluarkan 100 gram? Tapi Puan Ina keluar je item yang kecil-kecil. Sebab saya dah ada item yang besar. Sebab itu saya suruh tuan-puan target memiliki item yang besar dulu. Bila tuan-puan dah ada item yang besar, lepas tu barulah tuan-puan keluarkan item yang kecil-kecil. So walaupun dari segi gold premium dia mahal, tetapi dia ada jugalah kelebihan item yang kecil-kecil ni. Nak tak nak kita terpaksalah juga ada item yang kecil-kecil macam ni. Sebab apa kalau contoh kita nak pakai duit bawah RM1,000. Jadi takkan kita nak pergi aranukan emas 100 gram ni tuan-puan. Maka saya gunakanlah emas-emas yang kecil-kecil ni kan. Jadi saya tak perlu usik item yang besar. Saya bagi tuan-puan tips di mana tuan-puan target keluarkan item yang besar supaya tuan-puan boleh jimat gold premium.